Sampai stok untuk rim yang sangat ringan untuk kereta 4x4 guys. Jom kita buat unboxing. Guys, inilah rupa rimnya. Rim yang sangat ringan untuk kereta 4x4 dari jenama AOW guys. Okey, ini pun rim yang banyak orang cari. AOW TE37 untuk 4x4. Okey, stok pun memang sangat kurang sebab banyak orang beli rim ni. Okey. So, kita cerita sikit pasal spek dia dulu sebelum kita timbang berat dia lah. Sebab orang Cina cakap ringan kan. Kalau tak ringan, kena maki dengan orang nanti. Okey, so spek dia adalah 18x9 offset kosong. PCD 6x139.7. Sama juga. Minta maaf kepada pengguna Navara. Kesian ni. Okey. So, kita timbang dulu. Tengok berat rim ini berapa. Okey. Okey guys, so kita boleh nampak kita ada dua warna. Tapi satu DJM, satu hitam kilat berat memang sama, cuma warna tak sama. So kita timbang satu sahaja. Okey. Satu biji untuk 18 inci ialah 9.3 sahaja untuk rim 4x4 floor foaming. Okey. Nanti kita bagi satu klip tunjuk berat rim lain macam mana. Berat sangat ni. Tak berat ni pula, berat yang tu lah. Ini ringan guys. Ini memang floor foaming. Okey, kita boleh nampak lining memang semua ada lah. So finishing untuk dua rim ni sangat cantik macam original. Untuk 4x4 korang kalau nak yang suka TE37 boleh ambil rim ni lah. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, so like, share dan komen dekat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, share ni, share ikut Ali. Thank you guys.